menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim, laki-laki dan muslimah, perempuan. Talabul ilmi, menuntut ilmu. Panjang lebar lah, dibahaskan oleh para ulama. Hadis ya ringkas sahaja, tapi dihuraikan oleh para ulama secara panjang lebar. Talabul ilmi, menuntut ilmu, yakni atas setengah ulama tuntut ilmu, yakni tuntut cari ilmu. Makna wajiblah atas seorang itu kena tuntut cari. Bukan dia menunggu ilmu tu sampai dia. Jika di tempat dia tu tak ada majlis-majlis ilmu, tak ada orang ngajar ilmu yang sepatutnya dia kena ngaji, maka wajib dia kena tuntut cari. Mana wajib dia kena keluar daripada kawasan dia, daripada daerah kampung dia, untuk pergi cari mana ada orang ngajar ilmu yang dia sepatutnya kena tahu. Tu dah. Jika dia tengah alasan tak ada orang ngajar, tapi dia tidak tuntut cari, dia pakai duduk situ, maka dia tu tidak diberi keuzur di atas dia tidak tahu tu. Kerana dia memang tak tuntut ngaji, dia tak tuntut cari kan. Tiba-tiba dia tak tahulah. Dia buat satu perkara yang membatalkan semaya, dia berpegang dengan akidah yang salah. Alasan dia tak tahu. Tak tahu pegangnya seumpama tu salah. Ingat kau betul dah. Dia buat perkara yang membatalkan ibadat dia. Alasannya dia tak tahu. Tak tahu kata buat sekia-sekia tu membatalkan semaya. Dia tak tahu tu kerana dia tak ngaji lah. Dia tak ngaji tu pula kerana tak ada orang ngajar. Dia buat alasan tak ada orang ngajar. Maka kita tidak tahu. Maka kena tengok dulu. Tak ada orang ngajar tu satu. Dia tu adakah dia tuntut cari ke tak? Tu dah. Pada jarak ia munasabah untuk dia keluar cari. Ada motor, ada kereta tu dia kena keluar cari. Pada jarak ia munasabah lah. Dia pun cari jauh dah dia cari tu. Tak ada sengoti. Orang ngajar hukum hakim semaya, ilmu akidah mengenal Allah. Kalau tak ada sengoti kak, barulah dia diberi keuzuran. Biarlah, dimaaf lah. Kejahilan dia tu, diberi keuzuran, makzur dia panggil. Tapi jika dia tak tuntut cari, ada sangat orang ngajar belana. Dia tu tidak tuntut cari. Maka, kejahilan dia tadi, ghairu ma'zur, tidak diberi keuzuran oleh syarak. Dia buat perkara membatas maya, walau dia tak tahu pun, patah juga maya dia. Dia akan dihukum lah. Sebagaimana orang-orang ya, orang-orang lain ya batal maya, ya tak maya tu. Kerana asalnya ada ya, orang ngajar, dia tak tuntut cari. Dia duduk kampung dia. Sedangkan dia boleh tubik daripada daerah kawasan dia untuk cari orang ngajar. Maka dia tidak diberi keuzuran tu. Dia berpegang dengan akidah yang salah. Akidah yang menyebabkan dia tu jatuh fasik, berdosa besar. Pegangnya akidah dia tu. Dia pergi berpegang, alasan dia tak tahu. Kita tak tahu kata salah berpegang gitu. Apa dia tak cari ngaji? Tak ada orang ngajar dia kata. Kalau tak ada orang ngajar tu kampung dia. Bapa dia tak tubik daripada kampung start motor pergi carinya.
Maka dia tidak dimaaf pada hari akhirat. Kecuali memang tak ada sengoti lah. Supaya orang-orang asli ko ale utai zaman itu. Orang asli lah ni pun ada mutu dah. Orang asli zaman itu. Duk ko dalam utai kenderaan pun tak ada. Kalau dia tubik cari pun memang tak jumpa. Jarak dia kena tubik tu kalau nak cari orang ngajar tu, tak munasabah jauhnya. Maka dia diberi keuzuran lah. Dia tak tahu dia buat ibadat tidak sah pun tak apalah. Syarat maaf mudah-mudah. Ada pun keadaan kita zaman lah ni, tak ada jalan tu. Kita ada kenderaan, wajib kita kena tuntut cari.